sahaja. Dan Cikgu Nirmala pun sudah ada dalam talian, jadi kita mulalah kan. Anda bersama dengan saya, Cikgu Stephanie Jose, petang ini untuk sesi perkongsian kali ini. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera kepada yang dihormati Barisan Kepimpinan Persatuan Guru Cemerlang Sabah, para guru cemerlang yang ada di dalam talian, rakan-rakan pendidik, serta semua peserta yang mengikuti sesi perkongsian kita secara dalam talian pada petang hari ini. Jadi kita reda-redakan dulu, saya mau berpantun satu rangkap, boleh Cikgu Nirmala? Okey. Boleh, Pergi Cikgu. ke pekan membeli ketupat, singgah sebentar membeli serai. Ilmu dikongsi membawa manfaat, moga menjadi bekalan diri. Jadi bersyukur kita kepada Tuhan kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam program Sembang Koridor GC, Santai Tapi Sampai, iaitu sebuah platform perkongsian ilmu yang diadakan sebagai ruang santai tetapi cukup bermakna sebenarnya untuk memberi ruang kepada guru cemerlang untuk berkongsi pengalaman, amalan terbaik, idea, strategi serta tips-tips yang boleh dimanfaatkan bersama oleh semua warga pendidik yang menyertai perkongsian hari ini. Lebih penting lagi, sesi seperti ini sebenarnya secara tidak langsung memberi peluang kepada rakan-rakan guru cemerlang untuk membuat perkongsian khusus kepada guru yang mungkin akan memohon jawatan GC pada masa akan datang ataupun yang telah memohon dan bakal dinilai di lapangan. Jadi guru-guru ini boleh mendapatkan gambaran sebenar tentang apakah dokumentasi yang perlu diberi perhatian sebelum penilaian lapangan dijalankan. Jadi seperti kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Begitu juga kecemerlangan tidak datang secara kebetulan, tetapi melalui usaha yang berterusan, refleksi yang mendalam dan kesediaan untuk sentiasa memperbaiki amalan pengajaran. Jadi cikgu-cikgu yang dihormati, pada petang ini, kita akan membincangkan satu aspek yang sangat dekat dengan tugas harian kita sebagai guru, iaitu berkaitan dengan rancangan pengajaran harian ataupun RPH. Dan RPH ini ia bukan sekadar dokumen yang perlu disediakan untuk memenuhi keperluan pentadbiran, ya, bukan kerana pentadbir suruh sahaja, tetapi sebenarnya RPH ini adalah sebuah peta perjalanan pengajaran cikgu di dalam kelas untuk membantu cikgu-cikgu merancang pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak murid. Dan dalam konteks guru cemerlang pula, RPH ini merupakan salah satu evidence yang penting kerana ia membantu untuk menggambarkan keupayaan guru merancang dan melaksanakan pengajaran secara berkesan. Jadi, cikgu-cikgu, sebelum kita mula, izinkan saya untuk memperkenalkan panel ataupun rakan GC yang akan berkongsi ilmu dan pengalaman pada petang ini. Bersama-sama kita di talian adalah Cikgu Nirmala Devi Kandasamy. Apa kabar Cikgu Nirmala? Kabar baik, Cikgu Stephanie. Wah, syukur. Jadi Cikgu Nirmala ini adalah guru cemerlang bahasa Inggeris yang sekarang bertugas di SK St. Patrick Tawau, dan beliau merupakan ketua panitia bahasa Inggeris yang juga merupakan penyelaras guru cemerlang bagi daerah Tawau, seorang guru peneraju generasi digital Microsoft, dan bukan kaleng-kaleng ya, pengalaman mengajar beliau adalah 26 tahun mengajar dalam subjek bahasa Inggeris. Jadi kira otai ni Cikgu Nirmala ni. Cikgu Nirmala merupakan seorang guru yang aktif dan antara pencapaian dan aktiviti yang melibatkan beliau adalah Project Sustainable Development Goals, Charging Curriculum, Penpal Letter Writing, Go Green dan banyak lagi projek di pelbagai peringkat. Jadi sesungguhnya pengalaman luas yang dimiliki oleh Cikgu Nirmala menjadikan beliau individu yang sangat sesuai untuk berkongsi tentang bagaimana RPH yang dirancang dengan baik mampu untuk membawa kepada
keberhasilan murid dan kecemerlangan guru. Jadi cikgu-cikgu, sebelum kita mulakan perkongsian petang ini, suka saya maklumkan bahawa cikgu-cikgu boleh menggunakan ruangan chat untuk mengemukakan soalan sekiranya ada. Namun begitu, kita juga akan mengadakan sesi soal jawab selepas perkongsian Cikgu Nirmala nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama menumpukan perhatian dan saya serahkan ruang dan masa ini dengan menjemput Cikgu Nirmala untuk menyampaikan perkongsian yang bertajuk RPH dari Kertas ke Kejayaan. Silakan Cikgu Nirmala. Terima kasih Cikgu Stephanie kerana memperkenalkan saya dan memberi ruang untuk saya buat sharing hari ini. Maaf saya tidak dapat membalas pantun Cikgu Stephanie sebab tidak bersedia. Okey, selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Yang di-Pertua Persatuan Guru Cemerlang Sabah, Puan Anita Mat Yassin, AJK Tertinggi PGSCS, Penyelaras Daerah Guru Cemerlang Sabah, guru-guru cemerlang dan rakan-rakan guru yang dihormati. Seperti Cikgu Stephanie cakap, kita bersantai saja pada petang ini dan tajuk yang saya pilih memang dekat di hati saya adalah RPH, dari kertas ke kejayaan. Sebenarnya menulis RPH ni rakan-rakan guru, kita semua memang expert. Kita sudah mengetahui tata cara menulis RPH. Tetapi apabila kita bersedia untuk dinilai di lapangan oleh Nazir, kita perlu berhati-hati apabila menulis RPH. Ada beberapa tips and tricks yang saya boleh kongsikan pada hari ini yang mana saya guna pakai dan dengan restu Tuhan saya mendapat guru cemerlang pada waktu itu. Jadi sebelum itu saya ingin share screen. Jadi sekejap saya share screen. Sekejap ya, saya share screen. Saya cari dulu di mana saya punya slide. Window. Okey. Sekejap ya rakan guru, saya tutup dulu paparan yang lain supaya memudahkan saya share screen terus. Entire screen. Okey, jumpa sudah. Okey, Cikgu Stephanie, boleh nampak skrin saya? Belum keluar paparan, Cikgu. Mungkin sebelum. Okey, boleh. Okay, boleh sudah ya. Okey, maaf ya saya jarang-jarang menggunakan Google Meet sebenarnya Cikgu. Saya biasa guna Microsoft Teams atau Zoom. Jadi jika ada apa-apa masalah, Cikgu Stephanie bantu saya ya. Okey, boleh nampak kan Cikgu Stephanie? Boleh Cikgu, boleh. Okey Cikgu. Okey, so rakan-rakan guru seperti anda juga, saya memohon GC pada tahun 2018. Sebenarnya saya telah mengambil borang untuk permohonan GC apabila saya tengok saya punya fail lama-lama 10 tahun sebelum 2018. Jadi bayangkanlah 2008 barangkali 2008-2009 begitu saya sudah pun mengambil borang untuk memohon sebagai guru cemerlang waktu itu. Tetapi kerana saya risau tentang filing, tentang penilaian, jadi saya simpan dan saya pun seolah-olah boleh dikatakan lupa untuk memohon bertahun-tahun sebab kekangan kerja, kekangan keluarga juga. Masa tu anak-anak saya masih kecil lagi, jadi perlukan tumpuan dan sebagainya. Jadi pada tahun 2018 barulah selepas berbincang dengan beberapa orang rakan guru saya di sekolah, barulah saya orang kata berani untuk memohon guru cemerlang ni. Okey, dari DG 41 hingga ke DG 44 waktu itu. Jadi apabila sudah saya memohon, waktu itu permohonan adalah menggunakan Excel sheet.
Jadi tidaklah kami mak saya memohon masa tu menggunakan e-pangkat, melalui e-pangkat. Jadi permohonan adalah melalui Excel sheet yang perlu diisi manual, lepas tu perlu di-email ke pejabat penaziran. Kalau tak silap saya lah, kalau seingatnya saya begitulah. Lepas tu ada situasi A, situasi B. Masa tu ada seorang cikgu yang memohon, dia memaklumkan dia mengisi macam 1-2 perkara saja tentang pencapaian dia. Lepas itu saya pun masa tu orang bilang tidak tahu macam mana mengisi borang permohonan GC, apa mau diisi, perlu diisi secara teliti kah, serba-serbi kita punya pencapaian peringkat daerah. Ya, mungkin cikgu tu boleh mute ya. Thank you. Pencapaian daerah. Kita kan perlu mengisi pencapaian peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan, antarabangsa, penulisan, inovasi dan segalanya yang cikgu nampak di e-pangkat tu kan. Jadi masa tu, sekarang ni kita sangat bersyukur kerana ada bantuan dari Persatuan Guru Cemerlang Sabah dan juga dari Persatuan Majlis Guru Cemerlang Malaysia juga membantu, banyak webinar dibuat. Tapi masa saya memohon tu, saya tidak ada bantuan-bantuan begini. Sendiri sahaja dengan bantuan pihak pegawai SIC di PPD, saya adalah apa-apa saya tidak faham, saya sentiasa merujuk dengan pegawai SIC di PPD untuk membolehkan saya menyelesaikan satu-satu keperluan permohonan GC ni. Jadi bila saya mengisi, saya ni jenis memberi sesuatu, kalau buat sesuatu tu dengan detail. Jadi apabila mengisi borang Excel tu, saya memang mengisi dengan detail dari pencapaian saya dari peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan sebagainya. Jadi memang mengambil masa lah sebab perlu merujuk sijil dan sebagainya. Lepas mengisi, daripada 3 orang guru yang memohon di sekolah saya tu, 1 orang guru ni memang tidak dinilai di lapangan. Lepas tu bila saya tanya kepada guru tersebut kenapa dia tidak dinilai, dia sendiri memaklumkan bahawa beliau hanya menulis 1-2 perkara saja sedangkan cikgu tu banyak pencapaian. Dari sini apa yang saya nak maklumkan, sepatutnya kita perlu mengisi kalau diminta 10 lah kita mengisi. Begitu. Kalau tak ada apa boleh buatlah. Lepas tu bila Nazir, pihak Nazir, cikgu yang sebelah sini kan, cikgu mereka berdua ni adalah Nazir, satu orang Nazir dari Tawau, satu orang Nazir daripada KK. Jadi Nazir dari KK ni, beliau ni, cikgu ni sebelum datang, lebih kurang kalau tak silap saya 2 minggu sebelum beliau datang untuk penilaian, beliau telah memaklumkan saya melalui message. Dan melalui mesej juga beliau telah memaklumkan kepada saya, beliau memberikan satu dokumentasi yang lengkap apa yang beliau akan menilai di lapangan. Jadi saya memang orang bilang sekarang ni memang kita sudah tahu kan melalui e-pangkat apa yang perlu disediakan. Masa saya memohon tu, masa tu tidak ada apa-apa online reference things yang saya boleh refer lah. Jadi pihak Nazir, cikgu ni, dia memaklumkan kepada saya dan memang saya sediakan mengikut checklist tu. Bila saya sediakan mengikut checklist tu, satu pun saya tidak terlepas pandang. Jadi semuanya memang ada di apabila beliau datang pada hari kejadian, memang semua saya sudah pamerkan di bilik mesyuarat. Okay, saya sudah tempat bilik mesyuarat, saya sudah pamerkan segalanya di situlah. And then masa tu kebetulan sebelum beliau datang tu cuti 1 minggu kita ni. Bila cuti tu saya mengambil peluang lah dari pagi sampai ke malam untuk siapkan satu file Doraemon. Kenapa saya cakap file Doraemon nanti saya ceritakan. Okay, ini adalah gambar kami sebelum observation pada tanggal 29 Ogos 2018. Ini yang gambar sebelah kanan ni adalah selepas penilaian lah. Kami mengambil gambar. Ini sejaklah antara gambar-gambar yang saya ada tahu sebab orang cemas kan. Jadi saya pun panik. Jadi tidak dapat mengambil banyak gambar lah. Sedangkan pengajaran di kelas pun saya tidak ambil apa-apa gambar. Jadi saya tidak dapat tunjukkan apa-apa kepada rakan guru. Tapi suasananya memang awal-awal panik. Macam
apa orang kata trauma, tetapi apabila sudah mula set induksi tu saya rasa sudah tenang lah, sudah tenang macam biasa sudah. Lepas tu tanggal 24 Mei 2019 saya dapat surat lantikan dan prosesnya memangkulah 1 tahun. Okay. Alright, lepas tu seterusnya sekejap ya. Okey, lepas tu masa saya dinilai tu, sebelum dinilai tu saya guna pakai kaedah yang saya tunjukkan di sini sahaja. Sebab tu maklumlah masa tu seperti yang saya cakap tadi, saya tidak ada apa-apa bantuan dari segi online webinar ke atau mana-mana pihak membuat program dan sebagainya. Saya cuma rely dengan apa yang saya dapat makluman daripada SIC Plus, pegawai SIC Plus di PPD, dan juga apa yang diberi oleh Tuan Nazir tu untuk persediaan saya, dan saya sendirilah pandai-pandai mengatur segalanya. Jadi bukan ada bantuan macam sekarang ini, semuanya setiap 2 minggu sekali PG Persatuan Guru Cemerlang Sabah ni buat webinar untuk memberi motivasi, kekuatan, ilmu kepada rakan-rakan yang bakal dinilai ya, ataupun yang akan bakal memohon tahun depan dan sebagainya lah. Jadi saya rasa rakan-rakan sekarang ni memang sangat bertuah lah. Okey, jadi bagi saya very simple formula saja saya ikut ya. Permohonan saya pamerkan saja pencapaian, inovasi, kajian tindakan dan lain-lain lah. Lepas tu dari segi PDP pula, Nazir sudah minta jadual waktu saya. Bila meminta jadual saya sebenarnya mau satu kelas tahun 6. Kelas ni kebanyakan murid-muridnya ialah lebih matang, senang dikawal dan sebagainya. Tetapi apabila melihat jadual, Tuan Nazir tu beliau telah memilih saya mengajar 2 kelas tahun 6, 1 kelas tahun 5. Sebolehnya saya nak tahun 6 lah. Tetapi apabila Tuan Nazir tu dia memilih dia memantau 2 orang guru di sekolah saya, guru BI 2 orang, saya dengan seorang rakan saya. Jadi beliau kena, bila turun dari KK ni, dia akan pastikan bukan saja saya, pada masa yang sama ada lagi beberapa orang guru di daerah Tawau dinilai juga. Jadi bila dia turun satu kali, dia akan buat perancangan siapa dia akan nilai dulu, lepas tu ke mana dia punya perjalanan dan seterusnya. Jadi di sekolah saya macam satu hari lah di situ lah kan. Satu hari bukan maksudnya dari pagi sampai petang, taklah begitu. Dia datang dalam lebih kurang jam 7.30 sebelum jam 8. Lepas tu by lunch hour lah, by 12 something, jam 1 sudah selesai segalanya lah. Jadi beliau tengok jadual waktu saya dan rakan saya. Jadi beliau sendiri cakap dengan saya, cikgu saya memilih tahun 5. Dia memilih tahun 5. Saya cakap okeylah sebab pengajaran kita sama je kan setiap hari. Cuma apabila ada lawatan Nazir, kita bukan berlakon tetapi kita perlu training anak murid kita supaya dia lebih bersistematik, lebih berdisiplin supaya kawalan kelas kita tu mantap. Bukan kita berlakon ya, sebenarnya kita hanya menjalankan macam mengikut prosedur lah, orang bilang latihan-latihan yang membantu anak-anak murid kita ni untuk bersedia membantu kita juga sewaktu PDP supaya dia kawal disiplin dia, kawal kumpulan dia, maksudnya dia tahulah peranan dia sebagai murid untuk belajar. Okey, kalau kita tidak training murid-murid kita, yalah setiap hari kita mengajar macam biasalah. Tapi ada masanya kita pun penat, ada masanya kita letih bahkan. Jadi situasi begitu tu ada kalanya mungkin kita terlepas pandang beberapa perkara dan sebagainya. Tetapi sebelum lawatan Nazir, semua yang terlepas pandang tu kena dibawa ke satu skop dan kita perlu pastikan semuanya in the good place. Okey, begitu. Jadi beliau memilih tahun 5, 1 jam, di mana saya menggunakan RPM yang lepas iaitu sehingga 2025 kan, RPM kita sebelum yang baru ni, di mana penekanan kepada 4C1Me nanti saya terangkan, perlu perhatian kepada rancangan pengajaran tahunan, rancangan pengajaran harian dan buku tulis murid kita. Okey, lepas tu sebelum tu juga persediaan tentang maklumat peribadi, peranan kita bahagian HEM, kurikulum, co-kurikulum dan inovasi kita. Lepas tu persediaan slides lah, macam tidak melebihi 10 set slides kah kalau tak silap saya. Sesi 20 minit pencapaian murid sangat dititik beratkan, iaitu keberhasilan murid dari segi markah peperiksaan 3 tahun,
Saya masih ingat lagi saya buat graf perbezaan antara 1 tahun ke 1 tahun. Lepas itu kalau murid ada gagal, kenapa kegagalan murid itu, apa tindakan saya sebagai seorang guru membantu anak murid saya, dan fail PPD jangan lupa, inovasi, lepas tu temu bual. Masa temu bual ni apa yang saya perhatikan, Tuan Nazir dengan Puan Nazir dari Tawau, mereka berdua lebih fokuskan kepada kemenjadian murid. Kemenjadian murid maksudnya lebih kepada kenapa ada murid mendapat keputusan, kenapa ada murid gagal. Jadi apa tindakan cikgu? Kalau murid tu keputusan semester pertama begini, semester kedua begini, dan jurangnya pun tidak besar untuk bahasa Inggeris, sebab sekolah saya ni terletak di tempat di bandar, kawasan bandar, dan kebetulan pelajar-pelajar kebanyakannya elite students lah, dan di mana tidak ada kekangan untuk mengajar bahasa Inggeris dengan menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam kelas. Jadi saya tidak ada apa-apa kekangan dari segi itulah. Okey, jadi bila tidak ada kekangan dari situ lain pula soalan Nazir tanya. Jadi kalau muridmu sudah terlampau pandai, sudah terlampau tu, apalah cikgu buat? Jadi saya terpaksalah menjawab. Memang saya bersedia untuk soalan-soalan seumpama itulah, sebab saya tahu sekolah saya berada di kawasan bandar dan kebanyakan murid boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, dan apa kelemahan mereka, apa kekuatan mereka, semua memang saya sudah sedia fikirlah, lainlah berbanding dengan kalau seseorang guru tu mengajar di kawasan luar bandar. Lepas tu inilah yang saya cakap ni, file Doraemon saya ni. Cikgu, sekarang ni cikgu kita perlu menghasilkan dokumen yang 2 inches tu kan. Jadi Doraemon file ni adalah inilah yang saya letak di file Doraemon saya ni. Pupils Achievement dari tahun 2015 hingga 17, Pupils Core Academic Achievement 2015 hingga 18, lepas tu Innovation, saya menggunakan ICT dan in 21st Century Learning Strategies. Masa tu kalau cikgu-cikgu boleh ingat, sekarang ni ada 5 kan. Kalau dulu cikgu boleh ingat adalah Frog VLE. Jadi saya membuka ruang untuk anak murid saya menghantar kerja, saya memberi kerja rumah di Frog VLE, lepas tu PBL segalanya di-upload oleh anak murid saya. Kadang-kadang ni kita ni tidak ada masa bahkan untuk semak kerja murid dari segi listening ke speaking kan, dihantar video, contohnya Go Green. Jadi saya minta murid menghasilkan satu aktiviti tanaman dan bercakap tentang bagaimana dia boleh membantu Mother Earth, alam sekitar. Jadi mungkin 1 minit video tu saya tak dapat menilai di kelas, itu projek PBL. Jadi murid boleh upload di Frog VLE, dan di mana bila waktu lapang saya akan menilai lah, saya beri tahap pencapaian dia. Begitulah, jadi Frog VLE saya itu merupakan satu inovasi yang saya buat lah. Nampak simple, tetapi itu inovasi. Memang Nazir memang macam pihak Nazir memang puas hati sangatlah dengan apa yang saya terangkan kepada mereka dan apa yang dihasilkan oleh murid saya di Frog VLE itu. Lepas tu samples of pupils work kan, kadang-kadang murid kita buat apa-apa kerja kan, projek. Jadi saya ambillah projek tu, saya tangkap gambar, saya tampallah di file Doraemon saya ni. Lepas tu professional contribution. Sebagai masa tu saya belum GC, baru first time memohonkan. Sebagai guru yang orang bilang senior teacher, apa sumbangan saya kepada sekolah? Kita utamakan sekolah ya, mana-mana kita pergi sebagai guru cemerlang, kita utamakan pembangunan sekolah, pembangunan murid kita, pembangunan guru-guru panitia kita ya, pembangunan guru-guru lain juga begitulah. Jadi apa sumbangan kita di sekolah? Lepas tu apa sumbangan kita di daerah, negeri dan juga di Malaysia ataupun antarabangsa. Jadi saya letaklah semuanya. Kan saya cakap tadi, saya tidak ada apa-apa bimbingan daripada macam sesi-sesi sekarang. Jadi saya tidak tahulah pula ada file-file berbeza. Jadi saya cuma sediakan semuanya dalam satu file. Jadi bila saya buat pembentangan di PPD Tawau bersama pihak Nazir dengan beberapa orang guru cemerlang, ada Nazir bagi tahu saya, Cikgu Nirmala, ini file Doraemon. File Doraemon maksudnya semua benda saya kasih letak di situ. Jadi walaupun file Doraemon, tetapi semua permintaan Nazir memang ada dalam situ.
Tapi sekarang saya pun menunggu untuk dinilai di lapangan. Jadi saya sedang sediakan bukan fail Doraemon tetapi fail-fail berbeza lah untuk membezakan antara skop-skop macam ham, kuri, kokem dan sebagainya lah. Lepas tu saya punya slide ni adalah presentation slide ni memang saya sediakan mengikut macam 10 slide ke apa, memang mengikut kriteria keperluan oleh Tuan Nazir tu. Jadi saya sediakan itu saja. Saya tidak buat lebih, saya tidak buat kurang. Lepas tu bahagian lesson plan, ada juga guru bertanya. Sekarang ni masa tu juga kami sudah menggunakan ERPH ya cikgu-cikgu. Jadi bila menggunakan ERPH, adalah cikgu bertanya, bolehkah saya bagi QR saja, Nazir scan lepas tu dia tengok? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya ni kadang-kadang ni apabila QR ni semua kan mungkin ada yang macam okeylah dia boleh QR, dia boleh scan dan sebagainya, tapi saya prefer benda tu depan mata. Jadi apa yang saya buat adalah saya memang simpan di hard disk, jadi saya print semua segala lesson plan dari bulan Januari sehingga hari yang saya akan dinilai. Saya print, memang tebal lah lesson plan saya tu, memang tebal-tebal macam file Doraemon ni juga. Dan apa yang saya buat adalah saya tidak kasih hambur. Apa yang saya buat adalah saya letak bulan Januari, saya divider bulan Januari. Jadi Januari itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, begitulah kan. Minggu pertama pula saya letak kelas saya yang pertama, tahun 6 yang pertama, tahun 6 yang kedua, tahun 5. Jadi saya buat divider juga. Dan minggu pertama itu ada 5 lesson plan untuk setiap kelas. Begitulah seterusnya minggu kedua, ketiga, keempat. Lepas tu kaedah yang sama berulang untuk bulan Februari sampai bulan November ataupun Disember lah, dengan rancangan pengajaran tahunan. Lepas tu adalah tahap pencapaian PBD dengan dia punya evidence-nya di situ. Lepas itu skor-skor peperiksaan murid wajib di situ. Lepas tu apa lagi saya punya jawatan-jawatan yang saya pegang di sekolah, saya punya biodata. Adalah kita sebagai guru kita tahu sudah kan apa benda yang perlu dengan perkeliling apa semua kan. Jadi semua saya cetak dan saya buatkan macam saya letak dalam satu file. Jadi itu pun saya rasa memang kepuasan bagi diri saya sebab saya buat head divider tu Januari sampai Disember dan setiap minggu ikut kelas. Jadi apabila pihak Nazir nampak, dia boleh nampak terus tahu cikgu. Jadi kita punya lesson plan tu. Jadi memang bagi saya lah, saya nak benda tu depan mata. Saya tidak ada sediakan QR lah. Mungkin kajian lapangan tahun ini saya akan sediakan QR dan juga hard copy lah, saya sedang usahakan lah begitu. Jadi bagi saya lesson plan dari Januari sampai hari penilaian itu sangat penting ya cikgu. Sebab ada juga gurunya memaklumkan kepada saya, dia dinilai tapi dia hanya tunjukkan kepada Nazir dia punya lesson plan pada hari kejadian. Dia cakap dia tidak tahu, kata dia kena print dari Januari sampai ke hari kejadian. Jadi saya cakap benda ni actually ya cikgu, benda ni logik lah. Bila orang menilai kita sepatutnya sediakan sudah benda tu. That is macam tadi kan cikgu Stephanie cakap dia adalah Hello? Dengar? Cikgu Stephanie boleh dengar? Ya, boleh. Teruskan cikgu. Saya ada gangguan. Jadi saya fikir tak dengar. Jadi kan macam satu peta di mana akan menunjukkan perjalanan kita. Jadi bagi saya, sebelum kita buat apa-apa pun, lesson plan adalah paling penting. Paling penting, dan kita bukukan macam ni, saya rasa itu merupakan satu kepuasan. Apabila orang datang menilai kita, dia nampak benda ni dulu. Bila dia nampak ni dulu, file kita, barulah selebihnya akan terjawab sendiri. Okey, lepas tu saya letaklah gambar-gambar pencapaian kita. Kadang-kadang kan cikgu, saya buat banyak projek, saya bawa student banyak pertandingan bersama guru-guru panitia dan sebagainya. Tetapi apakan daya kita? Ada kalanya anak murid kita berjaya jadi champion. Ada kalanya dia jadi top 5. Ada kalanya dia dapat sagu hati. Ada kalanya penyertaan saja. Tetapi apapun, cikgu letak sahaja dalam fail yang cikgu akan sediakan untuk pencapaian pelajar. Jangan cikgu rasa down sebab ini berlaku dengan saya, bahawa saya punya anak murid bukan semuanya champion, bukan semuanya top 5.
kebanyakannya penyertaan. Tetapi usaha kita ni macam mana? Macam saya sangat puas hati. Biarpun student saya dapat peringkat penyertaan saya sahaja di daerah ke, negeri ke, kebangsaan, tetapi saya dengan guru-guru panitia saya sudah berusaha membawa anak-anak murid kita, anak-anak Sabahan yang saya panggil, anak-anak Sabahan ini ke suatu peringkat untuk mempelajari bahasa Inggeris. Itu pun merupakan satu rahmat, satu hikmah kepada saya, di mana saya berjaya membawa anak-anak Sabahan ke satu tahap, satu peringkat. Ya, tidak kisah pencapaian dia cemerlang ke, pencapaian dia apa. Yang penting anak-anak kita ni dapat menjejakkan kaki mereka ke pertandingan tersebut. Ya, itu merupakan satu kejayaan juga kepada saya, kepada ahli panitia saya, guru-guru saya. Inilah pendekatan saya. Jangan sekali-kali kita fikir champion, baru champion lah ada kejayaan. Bagi saya, kita bawa anak-anak Sabahan kita ke satu pertandingan, ke satu Pasadena, itu merupakan satu kejayaan sudah. Ya. Inilah file Doraemon saya ya, saya simpan sampai sekarang. Okey. Lepas tu cikgu, okey. Inilah cepu emas ya. Saya sharekan saya punya lesson plan kan. Kan saya cakap dari kertas ke kejayaan. Apabila saya tahu sudah pihak Nazir akan buat lawatan dan kita pun ada sudah RPT, saya dan Tuan Nazir pun sudah cakap bila dia akan datang, tarikh pun sudah tahu, masa pun sudah tahu, RPT pun depan mata. Jadi apa yang saya buat, saya betul-betul berterima kasih dengan pegawai SIC saya di PPD Tower, Cikgu Muhammad bin Syed, kerana selepas mendapat sahaja makluman daripada Tuan Nazir, saya terus bawa DSKP, buku teks dengan laptop saya berdepan dengan Tuan Muhammad tu, Cikgu Muhammad. Saya cakap saya punya perancangan adalah masa tu textbook yang lama ya cikgu, sekarang kami ada textbook baru mengikut CFR level. Jadi masa tu salah satu topik dia adalah unique buildings, tahun 5 unique building. Kebetulan saya sudah masuk tu topik dan pihak Nazir pula datang akan melawat saya kebetulan masa-masa saya akan mengajar topik ni. Jadi saya bawa lah lesson plan ni kepada Encik Muhammad dan saya bagi tahu beliau lah, kalau tak silap saya 3 jam saya duduk di pejabat Encik Muhammad dan kami buat sesi briefing lah. Encik Muhammad pun ada menunjukkan kaedah-kaedah yang beliau guna pakai semasa membimbing guru-guru lain. Jadi beliau tengok lesson plan saya. Ini lesson plan sebenarnya orang bilang adalah kaedah-kaedah yang saya guna tu adalah tunggang langgang sikit dan sebagainya. Sebab saya nak make it short, simple dan ada wow factor. Wow factor tu yang sangat penting ya cikgu untuk menarik perhatian murid kita dan juga Nazir tu, pihak Nazir rasa macam wow, ada wow factor lah pengajaran cikgu ni, bukan biasa-biasa ya, begitu. Sebab pihak Nazir yang melawat saya pun dia cakap bila mereka menilai borang-borang permohonan kita, dia akan melihat apa yang kita tulis di situ. Apabila kita bagi nampak pencapaian kita, ni Tuan Nazir sendiri bagi tahu saya ya, yang dari KK dia cakap, maksudnya cikgu ni ada sesuatu wow factor yang perlu kita tengok dan nilai apa kelebihan cikgu ni. Ialah dokumentasi dia sudah bagi tahu. Dia ada pencapaian ini, pencapaian itu. Jom kita pergi ke lapangan. Tuan Nazir tu memang ceritakan dengan saya begitulah. That means cikgu, kami datang melawat kamu ni, mungkin ada something special about you. That's why we come to see you in person. Begitulah ibaratnya kan. Jadi kebetulan unique building ni, kalau cikgu-cikgu ada masa nanti Google, unique building ini adalah dia punya bangunan ni luar biasa. Macam dia ada bangunan contoh macam robot, bangunan macam teko, bangunan macam cawan, bangunan macam Twin Tower tu pun ada satu jenis, dia bukan bangunan biasa kan. Burj Khalifa pun bukan bangunan biasa kan. Dia ada keunikan dia sendiri. Jadi kebetulan saya di topik ni dan topik ni mempunyai banyak elemen-elemen yang sangat kreatif dan dia boleh instill creativity di kalangan pelajar-pelajar. Kalau cikgu tengok, saya fokus hanya reading lesson sahaja. Dan jangan terlampau ambitious ya cikgu. Ambitious maksudnya cikgu nak buat ini, cikgu nak capai objektif ini, objektif itu. Nanti langsung cikgu sendiri stres, cikgu tak dapat capai. Jadi make it simple and short. Macam saya ni, saya ambil DSKP, 2 skill sejak saya ambil masa tu. Lepas itu, apa yang saya nak capai adalah 4 objektif sahaja. Yang itu, iaitu
student boleh namakan 6 nama unique buildings, lepas tu menjawab 7 soalan verbally secara lisan, lepas tu membaca satu teks berkaitan upside down house. Kalau cikgu nampak di Tamparuli, rumah terbalik di Tamparuli, memang ada petikan ini di buku teks tu. Okey, jadi saya guna pakai apa yang ada di buku teks. Lagi satu penekanan adalah dokumen rasmi kita adalah buku teks, DSKP dan buku tulis pelajar. Buku kerja bukan dokumen rasmi dan jangan kali-kali cikgu tunjuk depan nazir ya. Kalau ada suruh pelajar kita simpan di beg sebab memang kami diberi in-house training di peringkat PPD pun sudah dibagi tahu oleh pihak nazir juga, pihak SIC juga bahawa buku aktiviti yang dikeluarkan oleh publisher di luar tu itu bukan dokumen rasmi yang diguna pakai di sekolah. Tapi kalau ada sekolah macam masih pakai, itu terpulang kepada masing-masing. Tetapi bila ada lawatan nazir, saya secara peribadi memang tidak tunjukkan buku kerja tu semua ya. Saya memang guna pakai buku teks, buku tulis pelajar dan lembaran-lembaran kerja. Lembaran-lembaran kerja ni kita boleh ambil dari buku kerja, tiada masalah. Cikgu printkan, cikgu photostat, cikgu bagi masa tu. Jangan suruh murid buka buku teks, jangan suruh murid buka buku kerja yang kita sudah beli. Jangan sayang, alah kan ada sudah buku kerja. Kebetulan saya nak mengajar pun ada juga lembaran kerja di situ. Bagus buka buku. Saya tidak buat kesalahan itu cikgu. Saya fotokopi guna duit sendiri dan bagi masa pemantauan itu. Saya guna buku kertas kerja cikgu dan textbook di atas meja setiap pelajar. Lepas itu last kali yang paling excited, saya pun sangat excited sebenarnya, idea yang dibagi oleh saya punya pegawai SIC iaitu satu kertas A4 saya bahagi 4 dan saya bagi kepada setiap kumpulan. Ya, cikgu pastikan murid kita duduk berkumpulan ya. Dan saya edarkan kertas A4 yang dibahagi 4 tu kepada setiap kumpulan dan mereka melukis satu unique building yang memang dalam fikiran mereka apa yang keluar itulah dilukisnya. Dia tidak ikut buku teks, dia tidak ikut apa. Dia ikut kreativiti ahli kumpulan dia. Mereka melukis satu unique building dalam masa 5 atau 10 minit sebelum saya end the lesson. Lepas itu mereka memberi review. Lepas tu saya minta mereka melekat, saya bagi blue tag atau selotip kalau tak silap saya minta ketua kumpulan pergi melekat di 6 penjuru. Saya ada 6 kumpulan, 6 penjuru di kelas dan mereka melekat. Lepas itu saya minta group by group buat gallery walk. Satu kumpulan dia pergi ke kumpulan unique building yang sudah direka, dicipta oleh satu kumpulan kan. Dia pergi ke kumpulan tu, saya bagi sticky note, dia lekat good job, well done, excellent. Dia lekatlah sticky note. Lepas tu dia beredar ke kumpulan kedua. Kumpulan ketiga pula pergi ke kumpulan satu. Jadi itu dipanggil gallery walk. So semua tu berlaku dalam masa 5-10 minit kalau tak silap saya. Jadi itu pun merupakan satu kreativiti seorang guru juga. Dan kita perlu melatih murid kita sebelum lawatan lapangan nazir supaya pergerakan mereka teratur. Again, saya nak stress dengan guru-guru, kita bukan berlakon tetapi mengajar murid kita berdisiplin melakukan sesuatu aktiviti. So gallery walk adalah salah satu faktor kejayaan juga saya bila mengajar di kelas tu. Okey, dan teaching aid saya PowerPoint masa tu kesian, Canva belum ada, apps lain belum ada. Saya cuma bergantung kepada PowerPoint, reading passage, visual aids, lepas tu paper, A4 paper, worksheet dengan satu video yang saya mainkan daripada YouTube lah. Okey, lepas tu penekanan moral value, educational emphasis, apa lagi sekejap ya cikgu. Okay, lepas tu masa tu tengah hot ialah HOTS dengan LOTS, Higher Order Thinking Skill, kemahiran berfikiran tinggi dan kemahiran berfikiran rendah, di mana kita ada level-levelnya. Jadi pegawai SSC maklumkan kepada saya, bagus kamu highlightkan HOTS, LOTS kasih kurang. Jadi bila highlightkan HOTS, pihak nazir nampak dengan jelas HOTS yang saya gunakan, Higher Order Thinking Skills yang saya gunakan. Yang ini 1, 2, 3, 4 ini adalah berkaitan dengan objektif yang saya telah nyatakan di atas. Jadi mereka, jangan kita bagi puzzle kepada mereka ya. Macam di mana HOTS-nya ni? Tak jumpa-jumpa. Jadi
saya terus terang transparent, saya letak terus HOTS di sini, di mana kaedah nombor berapa, kaedah keberapa, objektif keberapa menunjukkan HOTS ni. Lepas tu I think masa tu memang sangat-sangat hot lah masa tu. I think map saya cikgu, jadi saya menggunakan bubble map. Lepas tu ini adalah set induction saya 5 minit. Pertama, ada penceramah 2 minggu lepas, ada satu cikgu tu dia memaklumkan bahawa pastikan kita buat revision apa yang murid kita belajar sehari sebelumnya. Okey, jadi setiap kali sebelum mengajar, cikgu perlu ingat ini ya, jangan kali-kali cikgu lupa ya, especially calon yang akan dinilai. Pertama, you talk about the previous lesson. Kan 2-3 hari sebelum lawatan nazir saya sudah masuk ke topik unit building kebetulan. Bila sudah masuk ke topik unit building, bila ke hari kejadian saya tanyalah mereka apa yang mereka pelajari, unit building apa yang mereka tahu daripada buku teks tu. Lepas tu saya lekatlah satu bubble map. Lepas tu saya kalau tak silap saya letaklah perkataan-perkataan yang mereka sudah belajar tentang unit building ni, macam teapot kah, adalah snail building ke apa-apalah saya ada lekat. Jadi murid datang, dia ada sudah blue text saya lekat di belakang, dia datang secara voluntarily, dia datang dia lekatlah di papan putih tu apa-apa yang dia belajar tu dalam 6-5 perkataan begitulah kan, 5 minit saja. See pupils paste or write the answers on the board. Jadi apa yang mereka sudah lekat, ini amalan yang saya belajar masa di maktab dulu. Apa yang pelajar sudah buat, jangan kita buang, jangan kita tanggalkan. Jadi saya divide saya punya blackboard dengan cermat. Jadi apa yang mereka lekat di whiteboard ni di hujung sebelah kiri, saya minta mereka lekat. Jadi benda tu saya tidak kasih buang. Saya biarkan sejak di situ sebab itu merupakan pembelajaran. Masa saya di maktab dulu itu yang saya diajar. Itu merupakan pembelajaran di mana pelajar akan sentiasa tengok, sentiasa perhatikan perkataan-perkataan yang mereka pelajari lah. Jadi di hujung kiri saya sudah ruang tu ada sudah untuk set induksi. Jadi bahagian tengah dan hujung kanan akan digunakan untuk aktiviti lain ya. Saya tidak tanggalkan quote cards yang mereka lekat di hujung kiri tu ya. Cikgu saya biarkan saja sebab itu pembelajaran. Jadi and then presentation 15 minit di mana saya mainkan satu video mungkin dalam 5 minit atau 3 minit kalau tak silap saya daripada YouTube. Saya sudah download lah itu video ya. Lepas tu saya mainkan video tu so murid tengok. Jadi itu adalah 21st century learning. Lepas tu murid melihat video tu lah, pembelajaran tu silently. Jadi kalau bahasa Inggeris ni saya lebih suka nyatakan silently kah atau loudly kah atau apa saja. Perlu ada 5 senses tu. Okay. Lepas tu the teacher ask several questions, hot question. Kasih highlight merah supaya Nazir nampaklah, oh benda-benda ni ada di sini. Memanglah mereka tu arif, tapi kita macam banyak benda mau ditengok kan dari apa kan sekarang ni ada kan SKPMG4 dan sebagainya, adalah dia punya checklist apa semua kan. Tapi kalau kita sudah sedia bagi, senanglah untuk Nazir kan. Lepas tu saya tanya soalan lah, which building do you like the most and why? Saya tanya pupils. Jadi pupils menjawab, what makes each building unique? Jadi tengok, saya tak tanya banyak soalan. Saya tanya 2 soalan saja cikgu. Jadi 2 soalan yang saya tanya pun saya masukkan dalam lesson plan. Jadi inilah perancangan yang terancang. Maksudnya peta yang Cikgu Stephanie cakap tu memang terancang sudah. Jadi saya hendaklah hambur saya punya soalan, banyak-banyak saya tanya sebab lagipun masa 15 minit. Jadi saya sudah rancang saya akan tanya 2 soalan saja. Jadi 2 soalan saja saya tanya. Kalau saya nak tanya banyak-banyak nantilah. Lepas lawatan nazir lah barulah kita tanya banyak-banyak soalan. Pada masa lawatan 1-2 soalan sudah cukup cikgu. Lepas tu the pupils are asked to write respond in the mini whiteboard. Ya, mini whiteboard dulu tu kan sangat-sangat kita gunakan 21st century pembelajaran abad 21. Jadi kesian, masa tu kan nanti saya tunjuklah cikgu, kesian. Masa tu saya pun buatlah mini whiteboard A4 paper kan cikgu, saya laminate, saya bagi whiteboard marker sama student saya. Dia orang tulislah perkataan dalam kumpulan dan sebagainya. Tapi sekarang saya guna pendekatan lain pula, nanti saya tunjuk ya. Tapi mini whiteboard saya pun saya rasa dia ada magic power juga tahu cikgu. Bila budak menuliskan, saya nampakkan Nazir macam ada tengok-tengok, lepas tu dia pun senyum-senyum. Saya dah nampak di situ macam ada memberi efek bahawa ada pergerakan pembelajaran semua satu kelas.
Nah, begitu. Bukan 1-2 murid, tapi satu kelas ada mini whiteboard tu. 32 orang murid ke 35 orang murid. Jadi ada pergerakan budak menulis tu macam ada pembelajaran lah tu. Okay, then murid diminta cek sesama sendiri. Itu merupakan satu pembelajaran juga. Jangan kita saja bagi jawapan. Biarlah murid satu orang dia memberi jawapan, cikgu cek jawapan satu orang murid, yang lain tengok sesama sendiri. Itu merupakan satu pembelajaran juga. Okay. Lepas tu apa? Lepas tu datanglah time practice sudah ni. 15 minit. Apa yang saya buat adalah saya tunjuk PowerPoint slide yang mengandungi tentang unit building di Tamparuli, Sabah. Jadi apa pun kita mengajar, bagi saya ada rahmatlah saya dapat topik ni masa tu, sebab budak belajar dengan kita punya culture sendiri, kebudayaan kita sendiri. Apalagi kalau Sabah, anak murid Sabah kan belajar tentang Sabahan punya culture sendiri kan, yang tempat yang terletak di Tamparuli kan, rumah terbalik tu. Okey, lepas tu pengajaran bahasa Inggeris ni, apabila bercakap pasal bacaan, dia ada silent reading, reading aloud, chain reading, pair reading, group reading, choral reading. Dia ada pelbagai jenis bacaan. Jadi apa yang saya guna pakai pertama adalah kita memberi peluang budak berfikir dulu, student berfikir dulu, iaitu dia membaca petikan pendek tu. Janganlah pula bagi petikan yang panjang, cikgu. Just 50 to 80 words is already enough. Jangan terlampau panjang. Nanti cikgu pun penat mau mengajar, budak pun susah mau kasih habis, kita punya objektif pun tak tercapai. Jadi saya punya passage tu sangat pendek. Sangat pendek. Saya rasa dalam 50 hingga 60 perkataan begitu saja. Okey, student membaca dulu dalam kumpulan pelan-pelan, sebab Noam Chomsky ada menyatakan bahawa setiap kita ni ada device di pemikiran kita. Bila device itu kita guna pakai, murid akan berfikir kan. Lepas itu lepas sudah murid baca sendiri, saya minta pula 1-2 orang murid membaca secara individu. Lepas membaca secara individu berpasangan. Lepas itu dalam kumpulan baca ramai-ramai. Lepas tu saya tanya soalan yang ada gabungan lower order thinking skill dengan higher order thinking skill, yang mana saya sudah rancang. Soalan apa saya mau tanya? Sorry ya cikgu, sekejap saya tersasar ni. Soalan apa yang saya nak tanya? Jadi ini sejak soalan-soalan yang saya tanya. 5 soalan ini. Saya sudah rancang apa soalan yang saya nak tanya. Okay? Bila merancang, itu kita ikut. Okay? Lepas tu, saya menggunakan communication regulator to pick the pupil's name one at a time to answer the question. Maksudnya ramai murid kan, saya cikgu, me teacher, me teacher, me teacher. Jadi kita pun pening. Jadi kita gunalah ice cream stick tu, kita tulislah nama pelajar kita di situ, berwarna-warni kan. Kita kacau-kacau dia, kita pilih satu nama. Si Arif. Okay, Arif, you answer the question number A. Sebab tu si Hani, begitulah cikgu kan, kita guna itu dipanggil communication regulator. Jadi 3 kelas yang saya mengajar tu saya guna pakai begitulah. Ada sudah saya tulis nama, saya cabut sendiri kah, saya minta murid cabut kah, dia excited bah mau jawab, begitu. Lepas tu saya mengedarkan lembaran kerja. Saya tidak ambil dari buku kerja, saya tidak bagi buku kerja terus, saya ambil buku, walaupun saya ambil soalan tu dari buku kerja, petikan dengan soalan, tapi saya fotokopi untuk setiap murid dan murid jawab. Kalau tidak dapat jawab masa tu tidak apa, nanti upload di Frog WLE sejak saya bilang, saya bagi tahu mereka. Lepas tu cikgu adalah produk. Produk tu adalah saya mengedarkan satu A4 paper yang dibahagi 4 kepada pelajar-pelajar. Di sini saya tidak mau pelajar datang berhambur ya cikgu. Saya lantik satu ketua setiap kumpulan dan bagi nama istimewa untuk setiap kumpulan. Ketua kumpulan itu saja datang mengambil kertas majung kah, marker pen kah, letak ataupun worksheet kah. Ketua kumpulan itu saja datang ambil, dia edarkan kepada ahli kumpulan dia. 21st century learning lah ni. Lepas tu di kumpulan itu juga ada satu orang control the voice. Jangan terlampau bising. Ada satu orang manager menjaga semua orang buat kerja kah begitu. Jadi the teacher demonstrate an example of unit building. Saya kasih tunjuklah satu gambar unit building macam cap teko, tapi mereka melukis unit building lain mengikut kemahiran masing-masing. Satu kertas tu 6 orang atau 5 orang dalam kumpulan tu akan pegang pensel masing-masing dan melukis dalam satu kertas kecil tu. Maksudnya satu hasil kerja tu, satu unit building tu 5-6 orang akan melukis satu benda tu dan warnakan sama rata lah begitu. Lepas tu mereka lekat di kelas dan gallery walk.
And then itulah produk yang saya rasa memang mantap lah masa tu lah. Memang sangat mantap di mana pihak Nazir pun sangat puas hati. Lepas tu saya menerapkan nilai murni. Lepas tu saya tanya mereka apa perkataan yang mereka belajar. Lepas tu saya minta, okay, kamu Google lah balik rumah, you search the internet, what you want to do, 5 minit. Semuanya selesai 1 jam cikgu, dan dalam masa tu juga saya nampak Nazir, 2 orang ni berjalan, bercakap-cakap dengan student saya. Adakah saya buat pengajaran begini setiap hari, adakah saya marah mereka atau saya sayang mereka, atau mereka mendapat puji-pujian, adakah buat kerja PBL kah, dan mereka semak buku tulis murid. Ya cikgu, mereka semak buku tulis murid. Okey, so pastikan semak buku tulis murid. Lepas tu cikgu bagilah good, stiker dan sebagainya. Sebelum saya mengakhiri sesi, saya nak tunjukkan beberapa projek yang saya sudah buat dengan murid-murid yang mana membantu untuk pencapaian kemenjadian murid di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa lah. Antaranya projek cacing ni, saya dengan guru panitia berjaya membawa mereka ke peringkat kebangsaan ya. Anak-anak Sabahan ni berjaya pergi ke peringkat Sabahan, pergi ke peringkat kebangsaan dan pijak bumi Semenanjung. Ada murid saya pertama kali pijak bumi Semenanjung dan kami pun rasa sangat excited, sangat happy, dan ini adalah projek Microsoft di mana kami bawa pelajar untuk menerangkan tentang tools-tools Microsoft dan bagaimana mereka menggunakan Minecraft untuk pembelajaran, dan banyak lagi projek online di mana student saya berkolaborasi dengan guru-guru dan murid-murid pelajar-pelajar dari negara Indonesia, Taiwan, Japan, China, India, Sri Lanka dan banyak negara untuk mempelajari bahasa Inggeris dan mereka mempromosikan kebudayaan negara kita dan apalagi kebudayaan negeri Sabah ya. Dan ini adalah satu projek inovasi saya juga, iaitu berkaitan, saya kolaborasi dengan guru-guru di Semenanjung, seorang guru dari Melaka, beliau initiate program ni dan saya bekerjasama dengan beliau, Cikgu Naga daripada Melaka, di mana beberapa murid saya menulis surat kepada sekolah di Semenanjung dan beberapa kali menukar-nukar hadiah dan surat untuk membolehkan mereka menulis dengan lancar dalam penulisannya. Dan juga di sebuah sekolah di daerah Tawau juga kami sedang praktikkan penulisan penpal writing ni, di mana di sini saya memaklumkan kepada murid gunakan Copilot untuk mencari contoh-contoh hello letter untuk menulis ataupun Google Translate dari BM ke BI, apa sahaja yang dapat membantu mereka untuk menulis dengan lancar. Tidak kisah ada kesalahan tata bahasa. Yang penting ada inisiatif untuk mereka menulis, memahami sesuatu itu dalam bahasa Inggeris, penulisan bahasa Inggeris untuk membantu Part 6 dan Part 7 dalam UASA juga. Dan di sini murid-murid diberi kebebasan untuk melukis, mewarna, memberi hadiah crochet begini kepada rakan-rakan mereka yang menjadi penpal kepada mereka ya. Jadi cikgu boleh nampak sendiri kreativiti pelajar-pelajar. Saya tidak suka black and white ya cikgu. Kalau black and white sangat-sangat murung, jadi tidak memberi keceriaan. Jadi saya minta pelajar-pelajar saya tulislah apa sahaja yang kamu nak cakap tentang diri kamu. Hello letter, how are you, what is your favorite color, what is your favorite food, and then what is your favorite games dan sebagainya. Dan sama juga murid saya, dia menyatakan tentang dia punya dia punya kegemaran juga dan sebagainya. Dan beginilah mereka menghantar dan menerima surat. Saya akan hantar melalui pos hadiah macam amplang ke keychain dari Sabah, dan mereka pun pernah menghantar keychain dari Melaka, dodol dan sebagainya untuk anak murid saya lah. Yang penting mereka mempelajari bahasa Inggeris, penulisan ayat-ayat majmuk, ayat tunggal, simple compound complex sentences lah, dan show dia punya kreativiti, kesungguhan dalam penulisan, dan memang improve penulisan murid-murid saya untuk dalam UASA atau UPSA ya. Inilah yang saya cakap tadi cikgu, saya menggunakan kertas berwarna-warni, saya laminate sebagai mini whiteboard. Tapi sekarang ni memanglah sekolah bandar, tetapi saya tidak ada gadget juga, telefon ekstra ke atau laptop ekstra ke untuk dibawa ke classroom untuk diguna pakai untuk anak-anak murid saya. Jadi saya beralih, saya mengorder LCD writing tablet ini
untuk membolehkan murid-murid lancar menulis. Apabila contohnya saya sebut perkataan responsibility, semua murid boleh menulis pada waktu yang sama, responsibility, atau menulis karangan. Saya ada LCD writing tablet ni besar sikit, mungkin dapat menggantikan mahjong paper di mana murid dalam kumpulan menulis setiap ayat dalam kumpulan 6 orang itu untuk menghasilkan satu karangan, satu ayat, menulis spelling kah. Jadi saya beralih ke sinilah. Jadi apa saja kita guna, tak kisah, yang penting adalah murid-murid kita bermanfaat. Jadi ini mahjong paper saya guna dari zaman maktab sampailah sekarang. Memang orang bilang ada cam lah mahjong paper ni. Ada kalanya saya guna mahjong paper, satu helai saya potong dua, bahagian separuh tu saya lipat macam cikgu kalau boleh nampak berkedut-kedut ni, bukan kedutan ya cikgu, saya lipat macam garisan supaya murid menulis ya cikgu, menulis dengan kasih tulis dengan rata lah supaya tidak naik bukit turun bukit lah, begitu dalam kerja kumpulan. Ini bukan hasil kerja satu orang murid ya cikgu, ini hasil kerja contohnya 6 orang murid akan menulis satu persatu dalam masa perbincangan selepas brainstorm. Okey. Lepas tu mereka akan bentang dan gallery walk. Last sudah, dan ini adalah antara beberapa projek saya selama ni dari COVID sampai sekarang. Kalau cikgu tengok ini adalah di Rusia, saya bawa pelajar saya online di Rusia mempelajari tentang artifak-artifak yang ada di museum daripada pegawai ni. Lepas itu ini adalah Sun Bear Conservation Center. Ada juga anak-anak kita belum pernah pergi ke Sun Bear. Saya minta dia punya CEO Dr. Wong untuk masuk online dan pergi ke tapak di mana lokasi ada Sun Bear. So beliau, memang ini bukan video ya cikgu, beliau dari situ dia share screen, bawa video, dia bawa kamera, pergi dari sana dia share screen ya, anak-anak boleh nampak macam mana rupa bentuk Sun Bear, dia makan macam mana, dia tidur macam mana penjagaan dia, semua live for 1 hour. Untuk pelajar-pelajar saya dan juga pelajar-pelajar di daerah memang ikut program ni. Lepas tu Minecraft di Delima percuma cikgu, macam 10 ke 12 kali student boleh masuk, cikgu boleh masuk. Saya ada buat projek di mana student showcase dia punya kemahiran berfikir menggunakan Minecraft untuk projek PBL. Dan ini pula kalau cikgu tengok ni ya, ini ni dia membawa kami ke Alaska. Jadi murid-murid saya nampaklah suasana di Alaska for life. And then ada juga ada juga anak murid saya mau tengok salji. Jadi saya bawa mereka ke Belarus, satu negara Belarus di mana masa salji kawan saya tu dia bawa lah tour. Masa salji dia tunjuklah, dia bawa ice snowman. Jadi ditunjukkan suasana salji depan rumah dia macam mana. Lepas tu ini pula di bawah ni banyaklah program-program yang di Morocco, mereka membentang tentang Malaysia, Moroccan students bentang tentang negara mereka, mata wang mereka, makanan mereka. Begitulah banyak negara mereka sudah, anak-anak murid saya sudah pergi selama ni. Lepas itu anak-anak murid saya juga suka main Kahoot, jadi online pun mereka main Kahoot tentang Morocco dan juga di classroom. Walaupun tidak ada gadget di kelas, saya akan main Kahoot dengan mereka. Saya minta mereka buka buku tulis. Lepas tu di buku tulis tu saya minta mereka letak nombor 1 hingga 10. Contohnya ada 10 soalan. Saya minta satu anak murid saya pegang handphone saya, masuk ke Kahoot. Dia akan sebagai partisipan di Kahoot, dan di screen memang ada projektor, saya di screen ada paparlah screen Kahoot. Lepas tu murid saya kalau menjawab soalan, what is the name of the baby kitten, baby cat contohnya, so jawapan dia A, kitten. So kalau warna biru, jadi mereka tulis B lah di situ. Jadi color tu dia tulis B, Y, G, green begitu. Jadi dapatlah main Kahoot begitu. Dapatlah juga rasa main Kahoot kan. Jadi itulah serba sedikit tentang apa yang saya mau share pada hari ini, yang mudah-mudahan dapat memberi ilham, dapat memberi satu ideas kepada guru-guru. Yang penting masa saya sediakan RPH, saya menggunakan pengetahuan tentang RPM yang lepas, iaitu 4C 1W. 4C, communication, collaboration, critical thinking, creative thinking and values. Okay, apa saja kita buat perlu ada value. Jadi saya punya lesson plan yang saya hasilkan dengan bantuan pegawai SIC adalah 4C and 1W. Jadi apa lagi RPM sekarang, saya pun sedang membaca dan memahami macam mana saya nak
menggunakan SKPMG4 standard 4 dengan kehendak RPM yang 2026 dilancarkan untuk membolehkan saya menghasilkan satu RPH yang betul-betul boleh memberi satu pengajaran kepada anak murid saya dan saya dapat mencapai objektif-objektifnya dan ada wow factor. Jadi pengajaran saya masa di kelas memang saya dapati pihak Nazir puas hati sebab ada beliau memaklumkan kepada rakan saya seorang lagi di observe, she's really good. Bukan orang Sabah cakap tembirang, bukan saya cakap begitu, tetapi ini adalah daripada kawan saya yang mana dia dinilai juga masa tu dia cakap Nazir cakap she's really good. Jadi bila saya dengar tu saya pun rasa gembiralah. Jadi apa yang saya rancang RPH saya memang orang bilang ada 4C 1W memang mengikut kehendak RPM yang sebelum ini. Jadi apabila kita merancang jangan terlampau besar, narrow down the scope, ikut RPM terkini dan melatih murid kita supaya berdisiplin, mengambil barang peralatan dan sebagainya dan susun atur dan sebagainya. Kita perlu melatih mereka, memang hari-hari kita buat. Tetapi sebelum lawatan ini kita perlu memaklumkan kepada anak murid kita supaya berdisiplin. Ya, disiplin itu penting. Itu satu value juga, ya. Itulah saja daripada saya, Cikgu Stephanie. Ya, tahniah dan terima kasih Cikgu Nirmala di atas perkongsian pengalaman yang sangat bermakna tadi. Ada banyak tips yang dikongsi. Jadi walaupun perkongsian RPH Cikgu Nirmala sebentar tadi berfokus lebih kepada bahasa Inggeris, tapi saya percaya tips yang dikongsi itu dapat dimanfaatkan untuk subjek yang lain juga. Dan dapat saya simpulkan, kadang-kadang kita tengok RPH itu macam simple, macam ringkas, macam sama, macam biasa, tetapi apa yang membuatkan RPH itu menjadi wow adalah bagaimana kita melaksanakan aktiviti di dalam RPH yang telah dirancang. Jadi kita teruskan dengan sesi soal jawab. Link kehadiran nanti akan dikongsi di akhir sesi ya. Jadi ada beberapa soalan saya tengok di dalam ruangan chat. Yang pertama adalah daripada Cikgu Azilah binti Muhammad. Salam, saya baru berpindah ke sekolah terkini Disember tahun lalu dan kebanyakan sijil dan sumbangan adalah dari sekolah lama. Adakah akan menjejaskan penilaian? Terima kasih. Dan satu lagi soalan Cikgu Nirmala, kita present dulu atau dicerap dulu? Mungkin Cikgu Nirmala boleh respon? Okey, saya jawab soalan yang kedua dulu. Soalan yang kedua, kita akan present dulu, lepas tu kita akan dicerap dulu, lepas tu baru present. Bagi saya masa saya dengan rakan saya, kami diminta buat pengajaran dulu, kami dinilai di classroom, lepas itu baru kami present. Lepas tu soalan yang pertama, ni sebenarnya apa-apa saja pencapaian cikgu di sekolah lama, semua pun cikgu boleh guna pakai sebab itu adalah bidang kepakaran cikgu. Jadi bila bidang kepakaran cikgu tidak kisah dari sekolah mana, yang penting cikgu mengajar subjek itu berterusan 3 tahun dan segala pencapaian cikgu adalah berkaitan dengan bidang yang cikgu pohon. Jadi walaupun cikgu sudah masuk sekolah baru, cikgu akan memohon GC mungkin tahun hadapan kah, rekod cikgu 3 tahun sebelum itu pencapaian cikgu boleh diguna pakai. Itu yang diguna pakai cikgu. Ya, berkaitan juga ada satu soalan, perlukah kita sediakan RPH untuk 3 tahun sebelum penilaian? Bagi saya, Tuan Nazir tu hanya minta RPH untuk tahun semasa sahaja. Jadi saya tidak menyediakan PBD atau RPH tahun sebelum-sebelumnya, cuma saya fokus tahun semasa sahaja. Dan kebetulan saya juga guru panitia, ketua panitia dan saya tidak langsung ditanya untuk menunjukkan fail-fail panitia. Dan apa yang saya dapati adalah saya dinilai berdasarkan subjek saya iaitu guru cemerlang untuk bahasa Inggeris dan segala berkaitan dengan pengajaran saya
RPH bahasa Inggeris, PBD bahasa Inggeris, buku tulis murid, dan juga pembentangan, termasuk markah-markah pentaksiran, semua berkaitan dengan bahasa Inggeris. Saya secara peribadi guru bahasa Inggeris sahaja ditanya. So saya langsung tidak dikaitkan dengan isu hal ketua panitia. Itu untuk saya. Untuk guru lain saya tidak tahu, dan saya dapati perjalanan saya orang bilang lancar ya Cikgu Stephanie. Nazir datang, kami bawa beliau, mereka berdua berjumpa dengan pentadbir. Lepas tu mereka berdua masuk memantau saya 1 jam. Lepas tu terus kami ke bilik perbincangan, 20 minit saya present. Lepas tu lebih kurang 10 minit saja mereka bertanya soalan, 10-15 minit saja mereka bertanya soalan, dan kami terus ke bilik pentadbir. Dan tidaklah situasi di mana setengah hari ke apakah, tidaklah, lancar saja bagi saya. Jadi di sini saya mengucapkan berjaya kepada calon yang bakal dinilai. Lagi satu, kita banyakkan doa lah. Itu yang saya amalkan. Saya banyak doa segala. Okey. Ada soalan lagi Kak Mala? Ya, apa Cikgu? Ada soalan lagi saya tengok di ruangan chat daripada Cikgu Von tadi. Saya ingin bertanya, semasa sesi PDP penilaian Cikgu, apakah satu strategi atau pendekatan yang Cikgu rasa pegawai, nazir atau penilai rasa ada wow factor dan membezakan pendekatan Cikgu dengan guru lain? Soalan kedua, bagaimana Cikgu membawa murid untuk menerapkan amalan inovasi dalam sesi PDP? Terima kasih Cikgu untuk soalan yang sangat mantap, 2 soalan yang mantap. Okey. Cikgu, sebenarnya kan sebelum penilaian, seperti yang saya cakap, kita perlu melatih murid kita. Melatih untuk apa? Melatih untuk mengambil peralatan secara sistematik, melatih untuk melaksanakan tugas yang diberi, kerja yang diberi, pengajaran yang diajar dengan kerjasama sesama mereka, melatih untuk melakukan aktiviti seperti menjawab soalan, melatih untuk perjalanan seperti gallery walk. Gallery walk merupakan wow factor untuk pengajaran saya, dan systematic, cara saya train pelajar saya, melatih pelajar saya mengambil peralatan, menjawab soalan menggunakan regulator communication tu, menggunakan ice cream stick tu, popsicle tu. Yang kedua itu memang wow factor. Yang ketiga adalah saya memberikan peluang kepada mereka untuk menghasilkan sesuatu seperti seorang arkitek, di mana mereka boleh menghasilkan satu model unique building. Itu merupakan wow factor juga Cikgu. And then lagi satu adalah cara kita mengawal kelas. Begitu. Jadi saya rasa 3 perkara ini, iaitu gallery walk, regulation communicator, dengan the last part yang saya minta mereka melukis seperti seorang arkitek tu. Dan dari segi inovasi Cikgu, inovasi ni semasa penilaian, kalau sebelum penilaian tu inovasi, kalau ada apa-apa program, apa-apa pertandingan inovasi yang berkaitan, contohnya pen pol letter yang saya cakap dengan Cikgu. Jadi saya minta student menjawab soalan, beberapa question in Google Form sebelum melaksanakan program. Lepas tu program berjalan 3 bulan. Lepas tu selepas pelaksanaan program, jadi data tu bolehlah Cikgu present sebagai inovasi ke, kajian tindakan ke, atau pertandingan poster. Itu merupakan inovasi yang saya boleh bawa. Tetapi kalau dalam masa penilaian 1 jam tu, beberapa langkah pengajaran yang saya maksud, saya tunjukkan tadi tu merupakan antara faktor-faktor yang memberi wow factor, dan di situ pihak nazir boleh nampak juga inovasi guru ni macam mana. Okay, contohnya the last part lah, saya sangat satisfied sampai sekarang, iaitu saya beri kertas kecil tu saja, murid saya dapat menghasilkan unit building. Saya tak pernah pun training mereka begitu. Saya tidak berlakon masa tu. Murid saya pun tidak berlakon. Lakonan mereka ni hanya training setiap hari sebelum nazir datang sehingga habis sesi PDP, habis tahun 5 tu. Begitulah setiap tahun saya mengajar begitu. Jadi itu bukan lakonan Cikgu, itu kita train murid kita.
Kalau kita tidak train mereka, nanti mereka nak mengambil peralatan, mereka nak menjawab soalan, bekerjasama dalam kumpulan, orang Sabah bilang hambur nanti. Jadi berhamburan. Jadi jangan berhambur masa tu. Jadi dia boleh nampak ya, bila dia observe satu orang guru dari sekolah lain dengan sekolah saya, bila dia observe saya, contohlah guru A, guru B, guru C, Nazir di situ boleh nampak. Lagi satu tips yang saya nak kongsikan, ada satu cikgu ni, dia cakap dia punya inovasi dia adalah menggunakan Frog BLE masa tu. Jadi apa yang dia buat adalah dia bawa muridnya pergi ke makmal komputer. Dia menjalankan PDPBI-nya menggunakan laptop dan sebagainya di makmal komputer. Bagi saya lah, kalau cikgu ni cikgu RBT, cikgu bawalah ke bengkel RBT. Kalau cikgu ni guru subjek teras, memang perjalanan PDP cikgu adalah di bilik darjah, cikgu buat di bilik darjah cikgu. Bagi saya lah, ini tips saya ya. Saya tak cakap dengan orang tentang orang lain, tapi diri saya sendiri. Saya bawa Nazir ke kelas saya sendiri, di mana di kelas tu ada sudut bahasa Inggeris. Memang saya sudah hias, ada hasil kerja murid, dia memang nampak situ. Ada sudut BI, buku menilam di situ. Lepas tu dia nampak ini bukan semua lakonan. Ini memang betul-betul wujud. Jadi bila di situ dia nampak suasana di kelas. Jangan cikgu fikir, alah classroom ni kan kotorlah dindingnya, beginilah. No, bukan begitu. Dia bukan tengok dari segi tu. Dia tengok dari segi susun atur pelajar tu ikut kumpulan, wajib. Lepas tu pastikanlah classroom kita bersih sebelum pihak Nazir datang. Letaklah 2 meja di belakang, kerusi, kesian. Lepas tu letaklah fail RPH kita di situ. Lepas tu highlightlah fail pengajaran RPH, printlah dua kopi di situ. Lepas tu buku tulis pelajar tu cikgu semaklah dengan teliti. Yang penting adakah corrections di buku tulis tu. Itu saya ditegur. Dia cakap, cikgu mana correction ya? Cikgu letak salah di sini, mana corrections ya? Budak buat, cuba cikgu tunjuk. Nasib ada pelajar saya buat correction. Jadi kita follow up begitu. Budak tak buat kerja, kita letaklah redo, buat semula. Apalagi sekarang ni cikgu banyak cop-cop berwarna, stiker-stiker, lekatlah. Itu semua memberi motivasi kepada pelajar. Lagi satu, bila semak buku tulis pelajar ni kan, saya kan sejujurnya, saya tidak suka bawa balik semak buku pelajar saya ni di bilik guru atau di rumah. Saya lebih suka lepas mengajar, saya akan pergi group by group, saya akan semak di situ depan pelajar saya sendiri, sebab saya boleh kasih tahu, Rafif, nah ini kesalahanmu, bolehkah kau perbaiki ni? Can you please correct your mistakes? This is wrong. Why you use small letter? Kata nama khas, proper noun, you must use capital letter. Jadi budak nampak, dengar di situ, 5 senses. Jadi dari mula saya mengajar sampai sekarang, saya cek depan pelajar. Saya akan ambil masa 1 minggu lah, 1 round kasih habis. Dan ada juga satu tips lagi kawan saya, seorang guru sejarah, sudah pensiun guru tu, berada di sekolah saya lebih kurang 32 tahun kalau tak silap saya. Cikgu tu sudah pensiun. Satu amalan baik saya belajar dari cikgu tu adalah dia ambil senarai nama murid, dia akan tik tahu cikgu. Setiap murid yang dia sudah semak, dia tik, dia letak dalam satu fail. Kalau Nazir datang, itu pun satu bukti. PBD cikgu tik, skill mana. Lepas itu fotokopilah kerja murid, simpanlah dalam satu fail. Tak apalah kita kasih hambur pun tak apa. Yang penting setiap skill tu kita sudah nilai. Tarikhnya bila, nilai. Jangan anggap PBD ni menyusahkan cikgu. Sebenarnya kita ambil dari buku tulis budak je. Fotokopi satu simpan je di situ. Bukan 32 orang murid, 30 disuruh. Tidak. 1-2 hasil kerja murid kita simpan saja. Begitu. Hasil kerja murid kita paparkan. Itu wajib di kelas tu. Bila Nazir datang, ada macam satu persoalan ya, Cikgu Stephanie saya terbaca. Nazir datang, bagi lawatan Nazir masa saya tu datang 2 orang. Satu dari Kota Kinabalu, Cawang Utama, satu lagi daripada Tawau. Ya, 2 orang. 2 orang datang, 2-2 masuk, dan saya pun tidak tahu ya. Kan saya cakap masa tu tak ada webinar apa semua. Jadi Nazir dia masuk ke bilik guru, interview untuk pasal saya tentang dengan guru panitia, guru bukan dari panitia, guru lain, daripada staf keselamatan, security, tukang kebun, pentadbir, pelajar. Siapa-siapa dia jumpa, dia ada target lah. Dia ada target berapa golongan orang yang dia akan bertanya tentang saya. Begitulah. Jadi lepas Nazir pulang, barulah dia orang cakap, ada ditanya ya pasal Kak Mala ni begini. Oh ya kah? Jadi apalah kamu cakap? Baik-baiklah kami cakap, tak apa yang baik saja.
Jadi masa tu saya tak tahu langsung akan ditanya begitu. Jadi syukurlah orang baik, semuanya baik kan, begitulah kita beranggapan kan. Jadi itulah pengalaman saya. Okey, saya rasa kita ambil satu soalan terakhir ya, Cikgu Ya, Nirmala. boleh. Ada satu soalan, saya tertarik dengan satu soalan di ruangan chat daripada Cikgu Alan Gibson. Sebagai guru bahasa Inggeris sekolah rendah yang mengajar murid mixed ability, bagaimana saya boleh menulis RPH yang menunjukkan pembezaan pembelajaran berpusatkan murid dan impak kepada murid secara jelas untuk persediaan permohonan GC? Okey, Silakan, cikgu itu Cikgu Nirmala. soalan yang bagus cikgu. Memang saya sepatutnya sentuh tu tapi saya terlupa. Nasib baik cikgu tanya tentang pedagogi terbeza. Masa saya mengajar waktu yang lawatan nazir kan, apa yang saya buat adalah worksheets yang saya hasilkan tu, saya buat 3 jenis worksheet sebab pelajar saya ada mixed ability. Satu, reading comprehension dengan true false. Satu lagi reading comprehension dengan WH questions. Satu lagi reading comprehension dengan matching. Jadi murid yang lemah, soalannya sama. Cuma perbezaan saya hasilkan soalan di mana dalam satu kumpulan itu ada mixed ability cikgu. Memang saya punya student mixed ability cikgu ya. Tahun 5 tu bukan mereka semuanya high level. Mereka adalah mixed ability. Setiap kumpulan saya letak murid yang high ability, dia membantu murid yang lemah. Jadi setiap kumpulan memang kita guru tu kita mix mereka. Bila mix tu kan saya tahu sudah tu pelajar. Jadi pelajar yang saya latih sebagai ketua, dia tahu sudah tu. Dia perlu ambil lembaran kerja A ke, B ke, C ke untuk rakan dia. Dia tahu sudah tu. Jadi kan kita memang sudah melatih murid. Jadi semasa pemantauan nazir tu memang saya sediakan 3 lembaran kerja pedagogi terbeza. Masa tu pedagogi terbeza tu saya just nyatakan sebagai worksheet saja. Tetapi sekarang ni salah satu itu lesson plan yang format lama. Sekarang format baru saya ada sudah dengan pedagogi terbeza. Itu sangat penting ya cikgu. Pedagogi terbeza tu cikgu nyatakan dari segi apa cikgu nak bezakan pengajaran cikgu, dari segi masa, dari segi pemberian kertas lembaran kerja atau dari segi persoalan. Jadi bila ada lembaran kerja tu cikgu tersebut bertanya soalan kan, cikgu sediakan 3 jenis, saya rasa 3 jenis cukuplah cikgu, jangan terlampau banyak, nanti cikgu sendiri confused. 3 jenis cukuplah, 2 jenis macam terlampau sikit, 3 jenis lah, macam satu matching, satu WH question, satu complete true false atau complete half of the part, something like that, supaya jangan masa tu pastikan budak tu boleh buat. Kita kan train budak awal, jadi pastikan budak kita, student kita boleh buat. Jangan pula pada masa tu dia orang terpinga-pinga, berpeluhlah cikgu nanti. Masa tu ya, jadi buat something yang budak kita boleh buat ya cikgu. Jangan bagi very high level. Jadi saya rasa itu pedagogi terbeza yang cikgu tu tanya. Jadi wajib ada pedagogi terbeza dan lesson plan yang saya tunjuk tu saya pun sudah ubah tu cikgu. Tak boleh guna lesson plan tu sudah. Sebab sekarang ada kolom pedagogi terbeza kan, walaupun ada beberapa elemen saja kita boleh diminta dimasukkan dalam RPH kita, iaitu macam objektif, langkah-langkah penyediaan PDP kita, langkah-langkah PDP kita, perjalanan pengajaran kita, refleksi, dan adalah 2 perkara lagi saya tak berapa ingat. Tapi bagi saya nak benda tu lengkap. Saya tulis semuanya. Semuanya macam yang tadi tu termasuk pedagogi terbeza juga. Saya masukkan dan assessment saya masuk, adakah saya menilai PBD di situ? Yes or no, what is it? Ada kan kerja murid. Jadi kita kasih tunjuk sejaklah. Yang penting cikgu ya, saya nak cakap dengan cikgu ya, jangan terlampau banyak objektif. Ya, 3 atau 4 sudah cukup. Sebab cikgu perlu capai objektif tu. Sebab nazir akan tik di situ. Ya, dan paling utama, oh my God, buku tulis tu lah cikgu. Please jaga bagus-bagus buku tulis pelajar cikgu. Okay, buku tulis pelajar tu kalau boleh kan cikgu dia punya tulisan tu kita fight lah untuk dia kasih kemas, kita ajarlah langkah 1 baris, jarak 1 jari. Hari-hari inilah saya punya mantra dengan saya punya students ya. Jarak 1 jari, put your finger, leave a line, langkah 1 baris. Jadi baru kemas tulisan mereka. And then buku pandai cabut. Jadi cikgu repair lah buku pelajar cikgu. Letaklah selotip, belilah pembalut buku.
balutlah buku mereka kalau tidak dapat dilaksanakan oleh ibu bapa mereka. Begitulah, kesian juga kan anak-anak Sabahan kadang-kadang ni ada tidak berkemampuan kan. Jadi kita bantulah mereka ya cikgu. Jadi itulah langkah-langkah yang kita, setiap kali pergi masuk kelas ada selotip dengan standnya sebab pandai tercabut buku diorang ni. Jadi kena repair lah. Begitulah macam di bengkel kan. Ada lagi satu, saya nampak adalah rakan-rakan guru saya akan menggunakan English 1, E1, E2, vocabulary, sentence, literature, sampai 5 buku begitu. Saya dari mula keluar maktab sampai sekarang cikgu, rahsia saya satu saja. Saya menggunakan satu sahaja buku tulis, English 1. Only one book, kalau habis lekat di belakang muka surat 2 tu. Second book, kalau habis 3 books. Awal tahun 2 buku sudah dilekat. Sebab bagi saya tak mahu murid saya kan handle terlampau banyak buku, nanti lupa bawa ini, lupa bawa itu. Saya tak suka. Jadi saya tidak mahu bagi stres sama diorang. Saya guna satu buku. Di situlah vocabulary, di situlah spelling, di situlah part 6, di situlah part 7, di situlah reading, di situlah segalanya. Begitulah. Jadi itulah saya punya tips. Very simple but effective. Terima kasih Cikgu Nirmala. Banyak tips yang dikongsi petang ini. Jadi apa yang saya dapat katakan dengan Cikgu Nirmala ni, Cikgu Nirmala sebenarnya telah membudayakan budaya cemerlang itu bukan sahaja dalam diri Cikgu, tetapi juga kepada murid-murid Cikgu. Jadi link kehadiran telah pun dikongsi di dalam ruangan chat. Cikgu-cikgu yang join kita petang ini boleh mengisi link kehadiran, jangan lupa isi. Dan rasanya kita telah sampai ke penghujung program Sembang Koridor GC, santai tapi sampai petang ini. Jadi bagi pihak Persatuan Guru Cemerlang Sabah, kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua peserta yang hadir pada petang ini dan tidak lupa juga kepada Cikgu Nirmala di atas kesudian untuk meluangkan masa berkongsi pengalaman, idea dan amalan baik berkaitan dengan penyediaan RPH yang berkualiti. Terima kasih Cikgu. Jadi sebelum kita tutup sesi kita petang ini, boleh kita mengambil gambar dulu. Cikgu-cikgu boleh buka kamera untuk kita ambil gambar sebagai dokumentasi pelaksanaan perkongsian petang ini, Cikgu. Dalam ini saya tengok ada 60 orang, jadi mari ramai-ramai kita bukalah kamera. Okey, jadi boleh admin mungkin boleh ambil gambar sudah? Senyum. Okey, satu kali lagi. Okey. Jadi harapan kami semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat diterjemahkan bersama-sama di dalam bilik darjah dan seterusnya memberi impak positif kepada pembelajaran murid. Orang bilang kan guru ni ibarat lilin, membakar diri menerangi orang lain, tetapi sebenarnya dalam pendidikan sekarang ni guru bukan sekadar lilin, tetapi pemangkin yang mencetus inspirasi dan membentuk masa depan generasi. Jadi kepada rakan-rakan yang sedang berusaha menuju kecemerlangan, bercita-cita menjadi guru cemerlang ataupun bakal dinilai di lapangan tidak lama lagi, teruskan melangkah dengan penuh yakin, jadikan setiap cabaran itu sebagai peluang untuk berkembang dan setiap pengalaman sebagai ruang untuk kita belajar. Jadi akhir kata, bagi pihak PGCS kami memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang pengendalian sesi selama hampir 1 jam setengah ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu-cikgu masih setia bersama dalam perkongsian ini. Kita bertemu lagi dalam sesi perkongsian yang akan datang. Ada beberapa siri lagi selepas ini. Sekian dan terima kasih. Guru Cemerlang berkongsi pendidikan berkualiti. Terima kasih cikgu-cikgu. Selamat berehat hari ini, besok sekolah. Thank you.